Hujan lebat meragut lebih 60 nyawa di Nepal dan wilayah timur India serta menyebabkan ribuan lagi kehilangan tempat tinggal. Di Nepal, air bah menenggelamkan rumah, bangunan, jalan raya dan infrastruktur lain di negara itu. Kebanyakan kematian dilaporkan di daerah Ilam, di mana kejadian tanah runtuh menghanyutkan seluruh kampung. Pemerintah Nepal turut mengeluarkan amaran mengenai hujan lebat yang berterusan di bahagian timur dan tengah negara itu. Korban jiwa akibat robohnya sebuah pesantren di Indonesia minggu lalu sudah meningkat kepada sekurang-kurangnya 50 orang. Ini setelah pasukan penyelamat berjaya memindahkan hampir semua serpihan runtuhan. Timbunan konkrit runtuh menimpa ratusan pelajar lelaki Sekolah Islam Al-Huzini di Bandar Sidoarjo di wilayah Jawa Timur pada Isnin lalu. Menggunakan jengpaut, para petugas dijangka menyelesaikan pencarian 13 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap menjelang akhir hari ini. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengesahkan para pemegang semua jenis visa negara itu boleh menunaikan umrah ketika berada di negara tersebut. Menurut kementerian itu, visa-visa tersebut termasuk bagi lawatan peribadi dan keluarga, pelancongan dan transit di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Saudi menambah langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memudahkan prosedur bagi para jemaah serta memperluaskan akses kepada perkhidmatan haji dan umrah. Di Australia, polis wilayah New South Wales menangkap seorang lelaki 60 tahun yang disyaki melepaskan sehingga 100 das tembakan secara rambang di sebatang jalan raya di bandar Sydney malam semalam. Akibatnya, 20 orang cedera dengan salah seorangnya dibawa ke hospital akibat kesan tembakan. Polis turut merampas 2 laras senapang dari tempat kejadian. Motif tembakan belum diketahui tetapi polis menolak kejadian itu terkait pengganasan atau kegiatan kumpulan Samseng.